Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat ini milik ASEAN. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada kali ini dapat kita menyambung lagi perbincangan kita, tadabbur kita pada surah yang mulia, surah Al-Insan, yang dibacakan Nabi SAW pada rakaat kedua salat subuh seperti riwayat Imam Muslim. Dan ini telah diperjelaskan berkali-kali dalam kuliah lalu betapa pentingnya peringatan ini disampaikan supaya manusia mengerti asal-usul mereka dan Nabi Adam ataupun asal-usul yang baidnya, iaitu penciptaan manusia dari Imani, bagi mengetahui selok-belok jalan yang dikehendaki diperintahkan Allah untuk mereka taati. Maka itulah keseluruhan inti surah Al-Insan kalau kita perhatikan. Ayat-ayat penghabisan daripada surah yang mulia ni, kalau kita lihat tafsirannya, ayat ke-23 hingga ke-31, bahagian yang terakhir daripada tafsir surah Al-Insan, kalau tuan-tuan buka Tahzib Tafsir Ibn Katsir, buatlah satu investment tuan-tuan untuk memahami kalam Tuhan, kerana saya telah tunjukkan kepada tuan-tuan keajaiban, kehebatan perkataan yang Allah pilih dimuatkan dalam Al-Quran ini untuk menjadi jambatan hubungannya dengan hamba-hambanya, dengan wahyu yang disampaikan. Indahnya bahasa Arab ni hanya mampu kita fahami sekelumit saja tuan-tuan. Itu pun jika kita rajin baca tafsir, contohnya tafsir Tahzib Tafsir Ibn Katsir ini. Baik, terjemahannya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah pada bahagian yang panjang di malam hari. Sungguhnya mereka, iaitu orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, iaitu hari akhirat. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendiri tubuh mereka apabila kami kehendaki. Kami bersungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sungguhnya ayat-ayat ini satu peringatan, maka barang siapa mengkehendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah, dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim itu disediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi memahami ayat ini, kalau kita lihat, antara lain disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari, Syekhul Mufassirin, ini ahli tafsir yang hebat. Dalam tafsirnya namanya Jami'ul Bayan. Kalau para ustaz yang mendengar kuliah ni menyampaikan ilmu tafsir, mesti wajib kita rujuk pada Jami'ul Bayan, kerana inilah asal usul kepada tafsir-tafsir yang muncul selepas itu. Sebenarnya semua mereka alatun ala al-Imam Ibn Jarir Tabari. Setiap ahli tafsir akan mengambil faedah yang banyak daripada apa dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin Imam Ibn Jarir ini. Bahawa dia berkata, maksud wa ma tasha'u di sini, wa ma tasha'una, maksudnya ittikhaz sabil ila rabbikum ayuhan nas, zalika lakum li anal amra ilaihi la ilaikum. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang segala ketetapan itu adalah ketetapan Allah SWT. Itu sebab adab kita dalam apa jua yang kita katakan, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ada sebuah doa tau. Doa ni patut kita baca. Kita ni sebagai usahawan ke, sebagai bapa ke, doa yang dibacakan oleh Abu Darda radhiyallahu an, bahawa ketika berlaku kebakaran di Madinah, rumah Abu Darda ni antara yang selamat. Kalau kita baca kisah ini, bagaimana anak-anak murid Abu Darda ni salah seorang sahabat Nabi yang faqih, memiliki kuliah, menyampaikannya. Maka anak-anak murid datang untuk beritahu kepadanya, wahai Abu Darda, rumah tuan terbakar. Tak lama kemudian datang lagi seorang beritahu kepadanya, Abu Darda, rumah terbakar. Dia kekal tenang. Datang orang ketiga menyampaikan perkara yang sama, Abu Darda, rumah kawasan tuan itu terbakar, wahai sahabat Nabi. Datang orang keempat, wahai Abu Darda, api telah naik dengan marak, tapi bila sampai ke rumahmu, api itu padam. Allahu Akbar. Ni doa kita kena baca tau. Nak musafir ke, nak keluar pergi kerja ke, kita ada kilang ke, takut orang sabotaj ke. Abu Darda menjawab, aku yakin bahawa Allah tidak akan biarkan rumah aku terbakar, kerana Rasulullah telah mengajar aku satu doa yang jika dibaca lepas subuh, si baca akan selamat daripada segala bala bencana sampai ke petang. Maka aku yakin rumah aku tidak akan terbakar. Jadi dalam kisah yang sampai kepada kita ni berkaitan doa ni, Abu Darda mengamalkannya, lalu Allah telah menjaga rumahnya daripada kebakaran. Sedangkan jiran rumah mereka habis terbakar semua. Perawi ini berkata, bila kami sampai ke rumahnya, kami dapati semua
semua rumah sekitarnya terbakar, sedangkan rumahnya tidak terbakar. Kerana Abu Darda mengamalkan doa ni yakin. Doa ni kalau kita perhatikan sangat mirip dengan doa Sayyidul Istighfar yang kita baca lepas subuh, lepas asar. Tambahan, bacalah doa ni, amalkan doa ni. Dengar baik tuan-tuan ni Allah sekalian ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ni mahallu syahid yang sedang kita bincangkan. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ini adab orang beriman, sentiasa menisbahkan perkara kebaikan itu kepada Tuhannya. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Saya baca sekali lagi tuan-tuan ya. Ni bagaimana adab dalam doa ni mengajar kita supaya menyandarkan perkara-perkara itu, ketetapan itu semuanya kepada Allah. Seperti yang sedang kita bincangkan dalam ayat yang ke-30 31 surah Al-Insan di hujung bahagian tadabbur kita ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Ya Allah, kalau Tuhanku yang tiada Tuhan yang selayaknya boleh disembah melainkan Kau. Kepadamu lah aku bertawakal dan Kau lah penguasa dari arasy yang maha agung. Apa-apa yang dikehendaki olehmu wahai Tuhan, dia pasti terjadi. Sebaliknya apa yang tidak dikehendaki olehmu, dia tidak akan terjadi. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Aku menginsafi bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan bahawa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wahai Tuhan, aku lindung kepadamu dari segala kejahatan diriku, kejahatan semua makhluk yang melata yang kendalinya tergenggam dalam genggamanmu. Sungguhnya Tuhanku berada pada jalan lurus. Maknanya Tuhanku maha adil. Jadi doa ni tuan-tuan bukan doa yang penting untuk kita amalkan. Ada saya muatkan dalam buku doa-doa usahawan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dekat Hakim Shop. Doa-doa pilihan bagaimana nak jadi usahawan yang cemerlang. Ramai orang berniaga tapi belum berjaya. Kerana kejayaan ni ketentuan Allah tuan-tuan. Mangkali doanya belum sempurna. Dan saya muatkan juga bagaimana kisah kejayaan Uthman bin Affan radhiyallahu an dalam buku doa usahawan ini. Jadi kembali kita kepada gambaran dalam ayat 30 dan 31 di hujung surah Insan ni, bahawa segala ketetapan itu milik Allah. Kehendak itu kehendaknya. Kamu boleh berusaha, selebihnya kau serahlah kepada Allah SWT. Tapi kena berusaha dan sebab itu bertawakal. Macamlah kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu an, yang mulanya datang ke Mekah ditakut-takutkan oleh puak musyrikun, jangan dekati ini lelaki, bahaya, sumbat telingamu dengan kapas, nanti kalau dia bercakap engkau boleh terpengaruhnya. Tapi Allah telah mengkehendaki untuk Tufail ini dapat nur, dapat hidayah daripada Allah SWT. Maka aku pun mencabut kapas kat telinga, dalam kisah yang telah saya bawakan di yang lalu. Bila aku mendengar saja ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, aku tak pernah mendengar kata-kata lebih indah daripada ucapannya. Aku berkata subhanallah, tak ada ucapan lebih baik daripada lafaz yang indah dan hebat ini. Maka bila Nabi beredar, aku mengikutinya sampai ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Muhammad, kaummu datang kepadaku berkata demikian. Lalu aku beritahu kepada baginda apa yang mereka katakan. Allah tetap mengkehendaki aku mendengar apa yang Tuhan katakan, dan telah jatuh dalam hatiku bahawa semuanya benar. Bentangkanlah kepadaku agamamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menerang kepada jenazah Islam. Dia masuk Islam. Dia berkata, aku akan kembali kepada Daus, kabilah aku seorang ditaati di kalangan mereka. Aku akan menyuruh mereka kepada Islam wahai Rasulullah. Moga Allah beri hidayah kepada mereka. Maka doakanlah supaya Allah menjadikan bagiku satu tanda, kata Tufail bin Amr ini. Baginda berdoa, Rasulullah berdoakan untuknya, ya Allah jadikan baginya satu tanda yang membantunya. Dia keluar pulang kepada kabilahnya. Ini cerita usaha untuk dapat hidayah kan. Kena usaha lah. Tak boleh kita menanti yang bulat datang bergolek ke, yang PP datang melayang ke. Tentang kesihatan, pandai pula kita pergi cari doktor untuk rawat bila takut berlaku satu penyakit. Anak-anak tu pergi belajar bersungguh-sungguh dengan harapan dapat skor kepesan yang cemerlang, nanti boleh masuk tempat belajar yang baik. Kenapa dalam bab hidayah ni kita tak buat begitu? Dalam bab keduniaan ni kita berlumba-lumba melakukannya. Kita tak tahu pun apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi tentang ibadah dan juga hidayah ni kita mengatakan belum sampai seru. Kenapa tak pakai tudung? Belum sampai seru. Kenapa tak semayang? Belum sampai seru. Kenapa tak pergi Jumaat? Nantilah dulu. Allah belum beri hidayah. Kita kena usahakan tuan-tuan. Maka Tufail ni bila sampai kepada kabilahnya, mula-mula dia sampai satu tempat yang agak tinggi. Dia nampak daripada situ ayahnya berada di seberang sana dan isinya, begitu juga anak-anaknya. Bila dia menaiki kawasan tinggi itu nak sampai ke kabilahnya mula nampak dia sampai dari Mekah ni, Allah memberi cahaya kepadanya di antara dua matanya.
terang bagaikan cahaya bintang yang dapat dilihat oleh semua orang di hadapannya, terutamanya pada waktu kegelapan malam. Maka Tufail berkata pada Tuhannya, Allah, aku telah jumpa dengan Nabi SAW, janganlah jadikan cahaya ini pada wajah aku, nanti aku bimbang mereka mengatakan ini sumpahan, ini hukuman kerana aku tinggalkan agama mereka. Maka Allah telah memindahkan cahaya itu ke hujung cambuk. Cambuk ni macam rotan lah, macam satu cemeti lah, digunakan untuk tongkat ke begitulah, untuk dia memukul haiwannya untuk suruh berjalan. Maka aku pergi kepada mereka dalam keadaan cahaya itu berada di hujung tongkat seperti pelita yang tergantung, cahaya yang telah menerang. Ayah datang kepadaku, aku berkata, jauhkan dirimu daripadaku, aku bukan lagi daripadamu dan kau bukan daripadaku. Ayah aku tanya, mengapa begitu? Jawapannya, aku telah meluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah aku berkata, wahai anakku, agamaku adalah agamamu, begitu juga ibuku, semuanya masuk Islam. Aku menyeru Daus kepada Islam, tapi ramai kalangan mereka enggan untuk menerimanya walaupun mereka taat pada aku, membantah aku. Aku pulang balik pada Rasulullah dan berkata lagi, wahai Rasulullah, Daus ini telah dikuasai oleh zina, fasha fihimu zina wa riba. Rasulullah, ini penyakit berlaku pada kabilah Daus ni, suka berzina dan suka makan riba. Doakanlah kebinasaan kepada mereka, wahai Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan baginda yang mulia sampai nampak ketiaknya. Baginda SAW telah mendoakan, Allahumma hadi Dausan, ya Allah, berilah hidayah kepada Daus. Tuan-tuan, terkejutnya aku bila pulang kepada mereka, semua mereka telah masuk Islam. Allahu Akbar. Ini kisah usaha kan? Kita sedang bincangkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka aku bawalah sebagai mereka 80 orang, 90 orang, 90 keluarga jumpa dengan Rasulullah SAW. Hingga kami bersama dengan Rasulullah sampailah kepada pembukaan kota Mekah. Tuan, ni cerita Tuhan menarik kan, tuan? Bila dia telah pun masuk Islam ni, dia mengorbankan jiwa raganya habis. Sampai dia kata pada Rasulullah utuskan saya kepada Zulkarnain. Ini merupakan berhala Puak Amr bin Humamah, supaya aku membakarnya. Nabi bersabda, ya, kerana mereka telah masuk Islam, pergi melakukan demikian, bakar berhala itu. Dia pun kembali pada Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Panjang kisah Tufail ni, tuan-tuan, tapi dia sangat menyuntik semangat kepada kita tentang usaha lah, supaya kita berusaha untuk dapat hidayah kan. Cerita Tufail lagi, contohnya dalam Hilyatul Awliya, juga dalam Syiar Alamin Nubala, dalam Usdul Ghabah contohnya, bahawa akhirnya aku pun telah pun menyertai pasukan untuk memerangi Musailimah. Ada juga yang panggil Musailamah. Aku bersama dengan anak aku bernama Amr, Tufail bin Amr, anaknya pun bernama Amr bin Tufail. Aku berada dalam sebahagian perjalanan, dan perjalanan itu aku mimpi dan tidur aku melihat seolah kepala aku ni cukur botak. Tiba-tiba seekor burung keluar dari mulutku. Lalu seorang perempuan mengambil aku, masukkan dalam rahimnya. Anak aku yang berada di situ berusaha untuk menarik aku, menyelamatkan aku, tapi gagal. Pelik mimpi ni, tuan-tuan. Tufail bin Amr Dausi mimpinya dalam perjalanan untuk memerangi Musailimah. Aku menceritakan mimpi itu kepada kaumku. Mereka berkata, wahai Tufail, ini satu kebaikan. Si pencari hidayah ni tadi yang berusaha untuk membuat satu perencanaan mencari hidayah Allah, dia tak tahu apa yang diperuntukkan di sisi Allah untuknya, tapi tawakal ala Allah, ibarat kata mereka. Menarik kisah ni, tuan-tuan. Saya bawa untuk tuan faham berkenaan dengan kehendak Allah dan usaha kita. Kita memprogramkan satu kebaikan supaya kita mati dalam kematian yang baik. Demikianlah kisah Tufail Amr. Di hujung hayatnya saya akan bawa dan kuliah akan datang. Apakah petanda mimpi yang dilihatnya itu? Kepalanya dicukur, burung keluar dari mulutnya, seorang perempuan menangkapnya, masukkannya dalam kemaluannya. Ini kisah sangat menarik. Saya akan bawa dan kuliah akan datang. Lanjutannya, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.